Oh, terbaik. 1 2. Okey. So masalah dia supply daripada TMB alhamdulillah ada. Kalau kita tengok meter TMB, okey, tak ada masalah. Itu je tu. So kita akan check dekat sini. Okey. Dia yang masalahnya macam ni. Okey, kita tengok. Yang ni saya angkat. Okey, boleh naik. Okay. Tapi bila kita naikkan yang ni, dia akan trip dekat sana. Tengok. Yang ni boleh naik. Yang ni trip. Okey, kalau kita naikkan yang ni, trip dekat mana? Okey. Trip. Dua trip. Okey. So kita akan cari punca apa masalahnya. Okey, terbaik. Okey, so alhamdulillah kita dah jumpa masalah. So kita dah jumpa kabel neutral dia dekat sini. Kabel live dia dekat sini. Okey. Untuk neutral daripada main DB ni, dia ambil, dia touching dekat sini. Okey. Untuk kabel live, dia ambil daripada sini, C32 ni. So kalau ikut saiz kabel pun tak ikut spek lah. Sepatutnya minima 10 mm. Tapi yang menghairankannya adalah bila keluar dekat sub DB ni, saiz kabel dia 6 mm. So kemungkinan besar ada penyambungan lah dekat atas. So kita nak kesan ni pun kita guna cara continuity tester lah, pakai buzzer. So kita akan betulkan balik sistem pendawaian dekat sini. Kita ambil neutral bawah daripada main switch, live pun kita ambil bawah daripada main switch, incoming main switch. So kemungkinan besar dia akan tripping dekat sini lah. Bukan sini, sebab sini kita naikkan tak ada masalah. So kita akan tengok lah. Saya dah sambung kabel, cuma kita akan bakar dulu benda ni. So kita akan sambung lah. Okey, terbaik. So alhamdulillah kita dah jumpa dia punya kabel masalah. Yang ni lah kabel masalah. Okey, so kita akan take balik. Dan bila kita check kabel ni adalah punca dia untuk plug di bahagian sebelah sana. So kabel daripada DB ke sini sudah ada masalah dah. So kena buat wiring baru lah untuk kabel ni. Okay. So lampu kipas semua dah function. Okay. Alhamdulillah, job settle.